Okay, sometimes the opportunity kan, sometimes the opportunity comes, tapi sometimes you tak bersedia untuk, tak sangka kan. Okay, suara. Okay, this morning comot, apa yang comot-comot, kalau ada comot kita tahu kerana bilik kecil, suara okey. Okey, Alhamdulillah. This morning Kak Aida jumpa this someone from Qatar. Dia kata dia berminat nak buat simpanan. Dia tertarik dengan sistem di Public Gold yang mana dia kata dia nampak Public Gold dah ada ATM dekat Dubai. Jadi dia berminat nak ada macam mana ni big thinking, orang yang berfikiran jauh lah. Dia kata kalau macam mana kalau ada, dia ustaz from Qatar, macam mana kalau dia nak adakan ATM machine di Qatar pula. So Kak Aida belum sempat nak bercakap lama. Kak Aida dah ada appointment dekat sini. So since dekat depan ni Kak Aida ada banyak benda yang Kak Aida nak share dengan rakyat Malaysia. So Kak Aida rasa macam kenapa yang aduh? What do you mean aduh? Dia ada dekat luar lagi, tapi itulah dekat depan. Okey, apa pilihan anda? Sedih? Kenapa sedih? Dia ada lagi kat luar tu. Itulah Cik Syara dah bagi Hin, dia kata daftarkan dia. So masa nak daftar, kebetulan masa dia dekat kaunter pula. Lepas tu bila kebetulan ajal maut di tangan Tuhan, sekiranya ada rezeki tak ke mana kan. So kita go back with our niat datang, iaitu nak tunjuk type of simpanan emas yang ada. So okay, apa yang ada, rezeki tak salah pintu. Okay, betul. Mungkin rezeki rakyat Malaysia tak semestinya rakyat lain kan. Okay, macam ni. Bila kita jumpa dengan orang yang kita would say mungkin boleh jadi big buyer, Kak Aida ada play card, itu bagus untuk pakai. Kat mana? Tak tahu nak tekan. Emas simpanan. Okay, bila Kak Aida jumpa dengan orang macam tu, so barulah tercetusnya idea. So untuk Kak Aida bayangkanlah ya, anda ini adalah ustaz. Nama dia Ustaz. Dia adalah Ustaz Fayaz. Okay.